Squat senang. Squat dia. Kanan lurus. Pandang depan. Squat bergerak kiri. Kiri pusing. Squat menghadap ke belakang. Kiri pusing. Squat menghadap ke hadapan. Belakang pusing. Squat bergerak kanan. Kanan pusing. Dar kiri cepat jalan. Hormat ke hadapan. Hormat. Hormat. Bergerak kanan. Belakang pusing. Hentak kaki. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Saya akan menerangkan tentang cara rawatan awal luka irisan di tapak tangan. Barang yang diperlukan: air bersih, iodin, kain kasar dan kain anduk. Cara merawat luka: alirkan air ke tempat luka. Bersihkan menggunakan kapas. Letakkan iodin pada kain kasar. Letak kain kasar di tempat luka. Cara membalut: lipat kain anduk 1 inci ke dalam. Letak tengah masa tengah-tengah. Lipatkan kain anduk ke pergelangan tangan. Silangkan. Ikat menggunakan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan. Kemaskan balutan. Siap. Saya akan menunjukkan 2 jenis ikatan. Pertama, sipulan tindih kasih. Begini caranya. Sipulan tindih kasih boleh digunakan sebagai tali pandu keselamatan dan boleh digunakan untuk menarik keluar mangsa yang pingsan. Kedua, ikatan balak. Begini caranya.
Ikatan malak digunakan untuk menaikkan atau menurunkan beban. Sekian, terima kasih.